Bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa wujud naratif tersusun bagi melabelkan dirinya sebagai menteri paling gagal yang kini giat dimainkan di pelbagai platform media sejak kebelakangan ini. Beliau berkata, serangan tersebut bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya digerakkan oleh pihak tertentu yang mempunyai pengaruh untuk membentuk persepsi negatif terhadap dirinya. Sebabnya individu-individu yang buat serangan dan gesaan ini, orang pun tidak kenal. Kalau tidak disusun, saya tak rasa media-media utama di negara ini sudi menghabiskan ruang media melaporkan komen-komen mereka, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Khamis. Bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, PKR, itu turut mempersoalkan bagaimana kenyataan daripada individu tertentu boleh mendapat perhatian meluas sekiranya tidak disusun secara terancang. Malah ahli Parlimen Pandan itu menegaskan, beliau tidak terkejut dengan serangan tersebut kerana menyifatkannya sebagai cubaan untuk mengalih perhatian daripada isu-isu lain. Bagaimanapun, beliau mengakui terdapat kelemahan dalam dirinya, namun menyifatkan kegagalan itu sebagai prinsip yang dipegang sepanjang penglibatannya dalam politik.